kuliah tiap-tiap malam. Penceramahnya lain-lain semua. Tajuknya lain-lain semua. Kan? Ada setengah masjid itu berpuluh-puluh tahun. Tua masjid tu, kalau dia umur 40 tahun masjid tu, setua itulah jemaah tu duduk ngaji di masjid tu tiap-tiap waktu maghrib. Tajuk lain-lain ni. Malam tu tajuk tauhid, malam ni tajuk akidah, malam ni tajuk tajwid, malam tu tajuk fiqh, malam tu tajuk sirah, malam tu tajuk akhlak, macam-macam, betul tak? Secara logiknya kalau saya tanya, orang mengaji di masjid tiap-tiap malam tanpa putus ni, sepatutnya dia boleh mengajar dah orang lain. Bukan mengajar satu topik je, dia boleh mengajar semua topik sebab dia mengajar habis. Tapi boleh tak? Boleh tak dia mengaji? Dia mengajar? Tak boleh. Pasal apa tak boleh? Satu sebabnya, Imam Ghazali kata, tidak ada keberkatan pada ilmu. Oh, tak berkat lagi ustaz. Kami mengaji ni, duduk tunggu kuliah maghrib sampai isyak ni, lebam punggung-punggung ni. Tak cukup punggung pula dah. Tak cukup lantai, kursi lagi duduk. Dan macam juri awam dia duduk. Dalam mahkamah dia ada juri. Dia akan tanya keputusan juri. Imam Ghazali kata tidak ada keberkatan pada ilmu. Bahkan ilmu itu ditinggal di bawah tapak punggungnya selepas dia bangun. Faham tak? Apa maksud dia? Ngaji ni, mengaji. Balik ilmu tu duduklah atas lantai tu tinggal. Dia balik. Tidak ada keberkatan pada ilmu. Kenapa tak ada keberkatan? Ni kita kena korek balik ni, kena korek balik. Sebab logiknya mengaji banyak ni, pandai banyak lah. Tapi tak pandai-pandai. Betul tak? Sebab apa? Sebab tak ada keberkatan pada ilmu. Sebab apa tak ada keberkatan pada ilmu? Ni, tengok. Orang mengaji ni, dia ada cara mengaji. Ada tata susilanya, ada adabnya. Ada kita panggil, nampaklah jenis nak mengaji. Tu. Orang datang kuliah maghrib ada nampak nak mengaji tak? Bahasa mudah kita, dia by chance, by accident. Oh, ada kuliah maghrib ni, duduk je lah, tunggulah, dengar sampai isyak. Patutlah. Attitude nak mengaji tu tak ada. Kalau orang kamu-kamu dulu dipanggil, nak pergi dengar, dia kata. Mana pagi ni cuti? Pergi dengar. Pergi dengar apa? Orang mengajar. Dengar je lah habis. Dengar habis. Tak dengar. Tidak ada keberkatan pada ilmunya. Jadi bila nak pergi mengaji ni, apa kena minta? Ya Allah, aku berilah keberkatan pada ilmu yang aku nak mengaji. Itu doa dia. Doa ni ada ajar ke? Ada bahasa Arab? Tak payah. Sebut ke bahasa Melayu je. Itu maksudnya. Doa ni. Saya kalau nak keluar naik kereta, memang kadang-kadang ada benda-benda berlaku, saya selalu ingat balik. Aku lupa nak berdoa tadi. Gitu. Doa mudah-mudah je. Ya Allah Tuhanku, mudahkanlah urusan aku, lancarkan perjalanan aku, jauhkan aku daripada bahaya. Cukup lah. Gitu je. Tapi bila ada berlaku sesuatu, kita pun fikir, yalah aku tak berdoa lah tadi. Itu maksud dia. Maksudnya bila saya bawa buku ni, tulis buku ni, nak bawa semula tuan-tuan perempuan ni, balik semula kepada asas berdoa tu. Asas. Apa bezanya Ustaz? Saya tak berdoa sampai je masjid ni. Orang berdoa sampai juga. Apa beza? Saya berdoa, ada orang berdoa, ya Allah Tuhanku, aku nak pergi masjid ni, nak pergi menuntut ilmu, mudahkan urusan aku, biarlah ilmu tu masuk dalam dada aku. Dengan orang yang tak doa apa-apa, tiba-tiba datang je, apa beza dia? Dua-dua pun dapat. Apa beza? Ada beza. Kan? Pagi-pagi nak pergi kerja kan, tadi kan, saya lalu ni jam sini kan. Jam kan? Ada orang yang dalam jam tu berdoa, ada orang dalam jam tu tak berdoa. Apa beza dia? Dua-dua sampai office. Dua-dua jam. Apa beza? Siapa boleh jawab? Hadiah. Cepat. Ada nak jawab? Apa beza orang berdoa yang jam dengan orang berdoa tak jam? Orang berdoa tak jam. Orang berdoa pun jam juga. Apa beza?
Apa? Macam mana? Tak dengar, tak dengar. Pahala. Berkat. Kalau katalah orang yang jam tu tiba-tiba jam sini je, lepas pada tu lancar perjalanan. Ada beza orang berdoa dengan tak berdoa ni. Kalau jam, orang berdoa ni, dia tahu bahawa yang buat jam tu Allah Ta'ala juga. Jadi dia reda. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala buat ni, ada ni, dia nak elak aku daripada apa berbahaya ke. Orang yang tak berdoa, mulut dia. Betul tak? Kita lah tu. Bukan orang lain. Itu yang jadi orang nak keluar daripada simpang pun. Orang tu tak boleh keluar, kita jam. Orang tu nak keluar, kita masuk. Tak nak bagi dia keluar, betul tak? Padam muka tak boleh keluar. Pernah tak kita pergi beli-beli barang dekat kedai, tiba-tiba kita nampak ada orang undur nak keluar daripada parking? Nak nampak tak? Pernah tak nampak? Orang nak undur keluar pada parking. Kita duduk belakang ni. Kan? Biasa kita buat apa? Biasa kita nampak orang buat apa kalau nak keluar parking ni? Dia akan horn nak. Pon. Saya kata, la ilaha illallah. Kau horn buat apa? Kau bagilah dia keluar. Betul tak? Mana dia nampak kau nampak dia. Kau berhentilah, biar dia keluar. Selesai masalah dia. Itu beza orang berdoa dengan tak berdoa. Orang yang berdoa, bila sampai office, alhamdulillah, makbul doa aku, dapat sampai office selamat. Orang tak berdoa, mujur hari ni. Nampak? Kata mujur tu dulu. Hanya orang tak berdoa. Itu beza dia. Kecil je, tapi sangat-sangat besar beza dia berdoa. Pernah berapa banyak puan-puan berdoa untuk suami puan-puan? Dan sehari berapa jam berdoa? Tanya jam terus lah, bukan minit jam. Suami macam-macam perangai lah. Degilnya, dengan sombongnya, dengan apa bengkengnya kan, betul tak? Garangnya. Pernah berdoa untuk suami? Pernah doa? Berapa jam doa untuk suami? Setiap waktu, berapa minit setiap waktu tu? Seminit tak sampai. Pernah menangis doa untuk suami? Itu doa. Mulut orang perempuan ni bisa tau. Bisa. Kalau dia kata, jadi. Betul. Orang perempuan bisa. Lain pada dia punya insting dia kuat, mulut dia bisa. Dia kata jadi. Alangkah baiknya kalau dia kata tu benda-benda yang baik-baik. Sebab jadi. Mak ni kata dekat anak, jadi. Tapi banyak mak pilih nak kata benda-benda buruk je. Tak nak kata benda-benda baik. Sebab tu kita tak faham dulu tak? Saya tak faham. Saya tak faham makcik-makcik dulu, mak-mak, nenek-nenek tu kan. Anak dia macam perangai macam apa. Tapi dia punya marah tu, intan payung, busuknya mak ni gini, cantiknya awak. Padahal kita dah hati berbulu je tengok budak tu kan. Nampak tak? Dia biasakan guna perkataan baik. Itu sebab apa? Sebab doa. Hari ni tuan-tuan, mak bapak mencarut kat anak-anak. Saya jumpa kat kedai kopi, kat kedai-kedai tom yum, kadang-kadang malu kita dengar. Mak ayah ni marah kat anak tu macam apa? Tak ada tapi-tapi dah. At least nak marah dengan bahasa kesat tu belakang-belakang boleh lah, depan-depan tak payahlah, serutlah sikit. Tak. Lepas tu, dia menurun anak tu pun bahasanya dia tahan juga. Budak-budak sekarang bahasa teruk. Kenapa kita memilih untuk cakap benda yang teruk? Walhal kita ada pilihan untuk cakap benda yang baik. Itu nak cerita bisa doa ni. Jadi saya tulislah buku ni supaya dia dapat memberi manfaat. Manfaat kepada semua. Apa yang bestnya buku ni? Sebelum kita masuk, kuliah tak masuk lagi ni. Kuliah tak masuk lagi ni. Baru mukadimah. Dalam buku ni saya himpunkan ada 42 doa daripada Al-Quranul Karim. 42. Sikitnya cukuplah, baca tu dulu. Nanti saya himpun lagi kan. 42 doa daripada Quran ni yang bermula dengan perkataan Rabbana dengan Rabbi. Apa maksud Rabbana? Wahai Tuhan kami. Rabbana. Rabbi, wahai Tuhan ku.
Ada banyak dalam Quran perkataan Rabbana. Paling famous sekali apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kalau saya tanya tuan-tuan hari ni, siapa yang mula-mula baca Rabbana atina fid dunya hasanah ni, boleh jawab? Rasulullah pandai. Salah. Salah. Dalam buku ni saya letak doa Rabbana dengan Rabbi tu, lepas tu saya akan tulis siapa yang asalnya sebut doa ni. Rabbana atina fid dunya hasanah tu salah satu berdoa yang ada dalam buku ni. Dia diucapkan oleh orang-orang yang baru habis selesai mengerjakan haji. Asal dia. Haji ni bila? Haji ni sejak zaman Nabi Nabi apa? Nabi Ibrahim. Mula pada zaman Nabi Ibrahim tu sampai ke zaman Nabi Muhammad, sampai sekarang orang buat haji. Cuma zaman Nabi Ibrahim tu tak tahulah macam mana caranya, mungkin sama mungkin tak. Tapi ada perbuatan yang sama, contohnya tawaf di Kaabah tu benda sama. Dan ada orang balik pada haji dulu, dia minta apa yang dibuat masa haji. Ada orang pergi haji ni bukan semata-mata pergi haji, tuan-tuan. Ada macam-macam sebab orang pergi haji ni rupa-rupanya. Orang pergi sebab pergi haji, orang pergi sebab pergi berniaga, orang pergi sebab nak cari sesuatu. Ada macam-macam. Macam ni contoh minta maaf Dulu-dulu ini saya berkawan dengan orang lah. Minta maaf Puan Seri Pemimpinan Agung UMNO di PWTC. Pemimpin-pemimpin parti pergi Perhimpunan Agung. Ahli-ahli parti pergi Perhimpunan Agung. Tapi ada yang bukan ahli parti pergi juga. Dia pergi buat apa? Itu maksud saya. Macam-macam sebab orang pergi ni. Businessman pergi juga masa tu. Nampak tak? Begitulah maksud dia. Boleh faham bagus, senang faham. Maknanya tak semua orang pergi satu tempat, walaupun tujuan ni nampak macam tu, tak semua. Dia ada tujuan masing-masing. Termasuklah orang buat haji. Macam orang pergi umrah sekarang lah. Kita tak boleh nak sangka buruk, tapi nampak pening kita tengok orang buat umrah ni, kan? Tengah-tengah duk tawaf tu duk main handphone, buat live, record. Kalau jemaah saya ketuk kepala dah. Memang saya ketuk kepala. Bukan sekadar live buat record, siap borak dengan wife dia kat rumah lagi tu. Bukan orang Malaysia lah, orang Bangladesh, Pakistan mana kan. Bini dia duduk dalam handphone tu tak pakai tudungnya lah. Kita pula rasa nak marah kat dia. Kita duduk belakang dia, kan? Maksudnya macam-macam orang, macam-macam jenis orang pergi. Dunia sekarang ni dunia konten, orang panggil kan, konten. Orang berniaga cara berniaga, orang selebriti cara selebriti. Tak dan tunggulah habis semua kerja umrah tu, nak bersembang sampai pagi esok, bersembang lah. Ni masa tu lah nak buka live tu lah. Maka ada orang balik pada haji zaman Nabi Ibrahim ni, ada yang berdoa Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kelebihan di dunia, dan kata Allah tidak ada bagi mereka satu pun bahagian daripada akhirat. Pergi haji tu. Wa minhum, antara mereka man yaqulu, yang berkata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, berikan kami kebaikan di dunia dan berikan kebaikan kami bagi akhirat, dan jauhkan kami daripada azab api neraka. Nampak? Maknanya doa ni dibaca oleh orang yang baru balik mengerjakan haji. Jadi kita pun ikutlah baca juga. Bagus tak? Bagus tak? Walaupun kita bukan balik kerja haji pun, tapi doa ni memang doa yang bagus untuk dibaca. Kenapa? Kerana Nabi SAW dalam satu hadis disebut, tidak adalah doa lain yang terlebih banyak Nabi baca melainkan doa ni. Bahkan ada setengah sahabat-sahabat tu habis je satu doa. Nabi ni bila doa last tu baru Rabbana atina fid dunya hasanah, macam kita lah, kan? Ada seorang sahabat ni lepas satu doa selang-seli. Habis doa ni Rabbana atina fid dunya hasanah. Habis doa ni Rabbana atina. Begitu sekali minatnya dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Saya tulis benda tu dalam ni.
Ada satu doa, doanya namanya doa Ashabul Kahfi. Doa apa pula? Ada satu doa Ashabul Kahfi. Siapa boleh jawab? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Itu doa siapa? Doa Ashabul Kahfi. Siapa Ashabul Kahfi? Ashabul Kahfi ni ialah sekumpulan pemuda yang lari menyelamatkan diri daripada rajanya yang mahu membunuh. Kerana dia tidak beriman dengan agama raja tu. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lari, sampailah di depan sebuah gua. Dia berdoa, lepas tu dia masuk dalam gua. Allah Ta'ala tidurkan dia selama berapa tahun? Selama berapa tahun? 300 tahun. Bangun daripada tidur, rasa lapar. Masa tidur, tak lapar. Logik tak? Tak logik. Kita kalau lapar, kita tidur. Masa tidur tu rasa lapar. Kan? Laparnya. Lapar ni boleh buat jadi mengantuk. Tidur pun boleh jaga kerana lapar. Betul tak? Tapi Ashabul Kahfi ni, duduk dalam gua tu, tidur bukan sehari, bukan 2 hari, bukan separuh hari. 300 tahun. Tak rasa lapar. Bangun-bangun baru rasa lapar, minta salah seorang kawan, kau pergilah dekat kedai tu beli apa-apa makanan, boleh kita makan. Dia ceritakan salah seorang pergi dekat kedai tu nak beli makanan, ambil makanan, hollow duit. Orang tuan kedai tengok, ni duit tahun bila ni? Dia tanya gitu. Sebab apa? Sebab 300 tahun dulu tak laku lah, duit tu tak laku. Tapi Allah Ta'ala nak cerita bahawa tidak ada benda yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Member ni nak kena bunuh dah. Dia boleh je, okeylah aku terimalah kau punya ni tawaran supaya aku selamat. Tapi dia tetap nak lari daripada raja tu. Duduk dalam gua, tidur, sihat sejahtera, bangun, raja tadi dah mati dah. Dan dia masih lagi hidup selamat sejahtera. Berkatnya doa apa? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Kalau kita tahu kan seronok. Nak? Doa ni gini dah. Aku nak buatlah doa ni. Gitu. Itu pentingnya belajar tu. Pernah tak kita rasa macam ada banyak masalah tak? Bukan ada banyak masalah, memang banyak pun masalah kita ni kan. Cuma Malaysia ni tak ada lagi kementerian masalah. Menteri masalah ke tak ada. Sebab semua orang ada masalah. Kecil dengan besar, nombor 2, yang penting semua orang ada masalah. Pernah tak kita minta Allah Ta'ala supaya selesai masalah? Pernah. Tapi tengok-tengok keadaan lah. Kadang-kadang masalah besar sikit, lama lah sikit doa tu. Tak? Kalau masalah kecil tu, sekejap ya doa ya kan. Macam ada orang buat joke lah, dia kata, kalau kita ni susah berdoa, menangis-nangis, bangun tengah malam ni, Allah, ya Allah, ya Allah. Time tak susah mana, ya Allah, macam biasa dah ya Allah. Gitu. Malah hanya berdoa, malah. Sebab apa? Sebab tak susah mana ni. Kan? Tak susah mana. Kalau kita rasa ada banyak masalah dan kita tahu bahawa tidak ada masalah yang besar bagi Allah Ta'ala, maka kita pun gunalah doa ni, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ini doa dia. Doa Ashabul Kahfi. Ada doa lagi best. Ni masalah yang kita tahu masalah apa. Yang satu lagi doa ni tak tahu dah nak minta macam mana. Banyak sangat nak minta ni, tapi tak tahu dah. Nak minta apa pun tak tahu dah. Lepas satu masalah. Kan? Selesai masalah tu, datang masalah lain pula. Selesai masalah tu, datang masalah lain pula. Nak doa apa pula? Ada doa ni saya tulis doa Nabi Musa. Doa Nabi Musa. Macam mana bunyi doa Nabi Musa? Apa? Baca dah. Salah. 2 salah. Bukan 1, 2 salah. Salah pertama, salah pertama, la ilaha illa anta tu tak ada perkataan Rabbana pun. Kan saya dah kata buku ni Rabbana je. Itu salah pertama.
Salah kedua, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu bukan Nabi Musa. Itu Nabi Yunus. Salah dua potong dua markah. Nabi Musa ni siapa? Nabi Musa ni Rasul yang dipanggil sebagai Ulul Azmi. Ada berapa Rasul Ulul Azmi? Ulang kaji. Ngaji 20 tahun ni. Ada berapa Rasul Ulul Azmi? 5. Siapa? Nombor 1. Nabi Musa. Terus Nabi Musa selamat soalan bocor. Nabi Musa lagi. Nabi Ibrahim lagi. Nabi Muhammad lagi. Nabi Isa lagi. Nabi Nuh. Mana siapa yang jawab Nabi Nuh? Kenapa mereka ini dipanggil sebagai Rasulul Azmi? Pernah hadapi dugaan. Rasul lain tak pernah hadapi dugaan. Banyak sangat. Kena tambah tu Mereka ini menghadapi cabaran satu demi satu demi satu demi satu, lebih daripada nabi-nabi lain. Cerita Nabi Musa ni, kalau kita tengok, macam-macam, daripada kecil sampai mati, penuh dengan cerita. Sampai tak tahu dah nak buat macam mana. Kalau kita rasa kita ni masalah banyak, tak ada masalah lah, kecil. Kan? Nabi Musa ni daripada kecil, nak kena bunuh tak? Hanyut dalam sungai, masuk pada istana Firaun, ambil kepada Firaun pula jadi anak angkat. Lepas tu duduk dengan Firaun, Firaun pula rasa dia ni akan lawan dia. Lepas tu bila dah besar, berlawan pula dengan ahli sihir. Lepas tu lawan ahli sihir, cerita dengan Samiri pula. Lepas tu dengan Samiri pergi Bukit Tursina, cerita dengan kaum dia pula. Lepas tu kena kejar dengan Firaun pula. Lepas tu sampai dekat Madian pula. Macam-macam. Sampai dia dah bahasa kitanya putus asa dah. Putus asa. Lalu terkeluarlah satu doa yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Bunyi dia, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Itu doa. Rabbi, wahai Tuhanku, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Aku ni, maksud dia lebih kurang, aku ni mengharapkan kepadamu, bagi je lah apa-apa yang baik untuk aku. Macam gitu. Sampai gitu sekali, tak tahu dah nak doa macam mana. Lepas satu ujian. Kita ni sikit je kan, sikit je. Tapi nak cerita Nabi Musa ni, lepas satu. Lalu keluarlah doanya, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Apa dia dapat? Apa dia dapat? Yang pertama sekali, dia dapat kahwin. Saya selalu gurau orang lelaki lah, orang lelaki. Susah-susah nak kahwin, bacalah doa ni. Dapat kahwin, bukan susah nak kahwin. Kahwin dah, nak kahwin lagi. Tuan-tuan. Isteri tak bagi. Macam-macam pula episod dramanya kan. Cuba baca doa ni. Saya tak pernah lah baca doa tu. Takut jadi pula nanti kan. Tak jadi. Dia dapat kahwin. Kahwin dengan siapa? Kahwin dengan anak Nabi Syuaib. Lagi dia dapat bagi. Dia dapat kerja. Anak-anak kita yang payah sangat dapat kerja tu, doa ni. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Dapat kerja. Kontrak asalnya 7 tahun. Lepas tu extendable lagi 3 tahun. Jadi 10 tahun. Apa lagi dapat? Dia boleh duduk di Madian, di kota Madian. Wa ila Madiana akhahum Syuaiba. Satu tempat nama Madian, Rasul dia Nabi Syuaib. Tapi dia duduk di Madian tu, walaupun dia seorang Rasul juga. Nampak? Macam-macam kurniaan dia dapat. Bacalah doa ni. Ada doa untuk orang lelaki, ada doa untuk isteri, ada doa untuk suami. Semua ada dalam buku ni. Tu best tu. Best tak? Best tak buku ni? Lagi best, tuan-tuan buka depan ni, dia ada QR ni. QR ni, tuan-tuan scan. Saya kata berapa doa tadi dalam ni? Ada berapa doa? 42. Tuan-tuan puan-puan scan QR ni, ada 42 video.
Video pula kan. Video cerita tentang doa tadi. Satu-satu saya baca doa tadi. Kalau orang tak boleh nak baca, dia boleh dengar, dia boleh ikut. Naknya bagi manfaat kepada orang kan, betul tak? Dah lepas banyak-banyak benda dalam buku ni, perempuan rasa berapa nilai buku ni? Berapa nilai? Berapa sanggup bayar untuk buku ni? Murah je. Harga dia RM20. Nanti beli Yang dapat hadiah pun beli. Beli, bagi hadiah kat orang lain. Seronok tak dapat hadiah? Seronok tak? Sebagaimana kita seronok dapat hadiah, sebagaimana itulah orang lain seronok dapat hadiah. Beli, bagilah hadiah. Nabi kata apa? Tahaddu, tahabbu. Berberi hadiahlah kamu, nescaya kamu akan berkasih sayang. Orang suka bagi hadiah kat orang ni, orang sayang, betul tak? Sayang lagu kat dia. Pasal apa? Selalu dapat hadiah. Berbeza dengan orang yang dekut tak? Okey. Siapa ada buku? Saya biasa buku ni saya baca muka surat akhir sekali. Ada yang pernah dengar dah saya baca kan? Nanti dengar lagi sekali. Muka surat 213. Siapa ada buku? Siapa tak ada buku, boleh ambil kalau nak ambil. Nanti bayar kemudian. Saya buku ni last kali saya tulis 20 nota tentang doa. Tuan-tuan tengok, dengar, ambillah pengajaran. Kenapa kita sebut doa ni hari ni? Kerana bulan Ramadan ni bulan doa. Betul tak? Kalau tuan-tuan pergi dekat dalam Al-Quran, ada 2 muka surat. Mula dengan cerita bulan kewajipan puasa, lepas tu Ramadan bulan turun Al-Quran, yang ketiga doa, yang keempat cerita tentang hubungan suami isteri dan bulan Ramadan, yang kelima ialah tentang hukum hakam puasa, nombor 3 cerita tentang doa. Bila Allah Ta'ala sebut kamu diwajib puasa, yang kedua Allah Ta'ala sebut bulan Ramadan bulan turun Quran, yang ketiga Allah Ta'ala sebut kalau kamu wahai Muhammad ditanya oleh manusia tentang aku, katakanlah bahawa aku ini dekat. Itu cerita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, kalau kamu ditanya tentang aku, kata Allah Ta'ala, katakanlah bahawa aku ini dekat. Cerita asal dia, ada sahabat-sahabat ni, dia tanya Nabi, dia kata, macam mana kami nak berdoa ni? Perlu tak kami nyaringkan suara ke? Perlu tak kami perlahan ke? Nabi nak cerita, Allah Ta'ala bagi tahu, Allah Ta'ala ni tak pekak. Dia dekat je. Tak usah duk jerit-jerit lah. Cakap elok-elok. Gitu. Itu cerita dia. Okay. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau kamu wahai Muhammad ditanya tentang aku, katakan kepada mereka bahawa aku ini dekat. Berapa dekat? Berapa dekat? Dekatnya seperti ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan memperkenankan permintaan hamba-Ku apabila dia meminta kepadaku. Itu dekat. Dia akan perkenankan apa yang kita minta. Dekat. Dia suruh kita minta. Wa qala rabbukum ud'uni, dan berkata Tuhan kamu, mintalah kepadaku. Astajib lakum, nescaya aku akan perkenankan doa kamu. Mana ada orang suruh dia jamin? Nah, ada tak orang suruh dia jamin? Kita sekarang suruh je, tapi kita akan pertimbangkan, betul tak? Tuan-tuan, kalau ada kesusahan boleh mengadu kepada pihak AJK Masjid. Nanti kita akan tengoklah. Kalau layak untuk dapat bantuan, kita akan bagilah. Dia suruh minta, tapi dia tak jamin, betul tak? Tuan-tuan boleh buat permohonan anak nak masuk asrama, jika cukup syarat-syaratnya, lulus temuduga, nanti kita bagi surat tawaran. Nampak? Ada syarat tak? Ada syarat. Allah Subhanahu wa ta'ala tak ada syarat.
Dia suruh minta, dia jamin dia boleh bagi. Dia akan bagi. Itu Allah Ta'ala. Itu kena tahu. Satu. Yang kedua, kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab, dalam bahasa Arab ni dia ada perkataan jika. Dalam bahasa Arab disebut iza. Iza ni jika lah. Contohnya iza jaa nasrullahi wal fath. Kan? Iza jaa nasrullahi wal fath. Apa maksud dia? Apabila, jika, iza jaa, jika, bila, bolehlah semua mana-mana lah. Iza jaa nasrullahi wal fath. Bila mana datangnya pertolongan Allah dan pembukaan kota Mekah, apa akan jadi? Dia gitu. Bila ada perkataan iza ni, dia akan ada jawapan dia. Apa jadi? Dia tak ada iza, lepas tu tergantung. Iza jaa nasrullahi wal fath, bila datang pertolongan Allah dan pembukaan kota Mekah, apa jadi? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu akan tengok orang masuk Islam beramai-ramai. Tu. Soal jawab, betul tak? Maknanya iza datang dulu, lepas tu jawapan dia datang kemudian, betul Apa lagi ayat iza? Apa lagi? Iza ja'akal munafiqun. Bila datang orang-orang munafik, qalu nampak kan? Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Tu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, bila bergoncanglah bumi ini dengan goncangan yang dahsyat, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan keluar daripada perut bumi ini macam-macam lah. Apa jadi? Wa qala al insanu ma laha. Manusia akan bertanya, apa ni? Gitu. Maknanya apa? Dia kena datang sebab dulu, baru datang akibat. Betul Betul Tapi ayat tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Nampak tak? Dia datang akibat dulu, baru datang sebab. Apa maksud dia? Aku akan beri apa yang mereka minta. Idza da'an, apabila mereka meminta. Nak cerita apa? Nak cerita kuasa Allah Ta'ala beri ni lebih dulu daripada minta. Gitu sekali. Power tak? Tak minta lagi, bagi dah. Woi, siapa boleh bagi? Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja. Itu cerita dia. Jadi idza da'an, minta dengan Allah Ta'ala ni, sebelum kita minta Allah Ta'ala dah bagi dah sebenarnya. Cuma kita sedar tak sedar je. Dan ada setengah ulama kata, tanda Allah Ta'ala nak bagi ni ialah bila dia gerakkan kita kepada satu benda, maka dia nak bagi dah tu. Dia nak bagi dah tu. Contoh, seramai-ramai orang dekat Kota Kemuning ni, yang datang masjid ni, kalau penuh berapa ribu orang masjid ni? Masjid ni berapa ribu orang kalau penuh? 2,000, 3,000, 3,000. Kalau muslimat penuh berapa ribu? Lebih kurang tu lah tak? Sebab suami dia 3,000, isteri dia 3,000 juga lah. Lebih kurang lah. Tapi nak cerita, adatnya tak semua orang datang masjid. Hanya orang yang Allah Ta'ala pilih dia datang, betul tak? Allah Ta'ala tentukan dia datang masjid. Maknanya Allah Ta'ala nak bagi dah tu. Dia nak bagi sesuatu. Nampak Macam kita, kadang-kadang kita pun tak tahu dah apa kuasanya, apa takdirnya. Tiba-tiba je Allah Ta'ala kejut kita malam-malam semayang. Dia nak bagi dah tu. Nak bagi. Kita pun tak adalah, tak pernah berdoa. Tapi aku sekarang ni makin rajin pula berdoa. Nampak? Dia nak bagi dah tu. Dia just buat sebab je. Sebab nak bagi. Nampak Maka Allah SWT dia nak lorongkan orang tu untuk jadi lebih baik daripada sebelum. Dia akan mula buat sebab musabab. Lepas tu dalam Quran sebut, barang siapa yang mahu
Dia kata apa? Dalam hadis disebut, siapa yang Allah Ta'ala nak beri dia kebaikan, maka Allah Ta'ala akan beri dia faham dengan agama. Faham agama ni bukan tahu tiba-tiba faham, tak. Dia kena mari mengaji dulu, mendengar dulu, bincang dulu, tanya dulu. Proses tu. Proses tu jadi asbab. Jadi asbab. Jadi asbab. Jadi doa pun sama juga. Mula-mula mungkinlah, tak terfikir pula aku. Rupa-rupanya lepas datang kuliah duha ni barulah aku faham. Walaupun benda kecil pun kena minta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengok muka surat 213. Saya banyak-banyak dalam buku ni, saya simpulkan kepada 20 saja poin penting. 20. Siapa yang belum ada buku, dengar. Yang pertama, doa itu maksudnya minta. Kita sebagai hamba yang lemah, memang Allah Subhanahu Wa Taala suruh dan ajar kita minta. Allah Ta'ala ni boleh bagi tak kalau kita tak minta? Boleh bagi tak? Kalau kita tak minta, dia boleh bagi tak? Boleh tak? Tapi kenapa dia suruh kita minta? Usaha. Satu. Yang kedua, adab. Yang ketiga saya sebut tadi, nak jadi sebab. Nak jadi sebab. Dia suruh kita minta. Dia suruh kita minta. Dia ajar kita minta. Tak cukup dengan suruh, dia ajar lagi. Tak tahu nak minta macam mana, dia sebut lagi, dia ajar lagi doa macam mana nak suruh minta ni. Macam tu punya baik. Macam tu punya baik Allah Ta'ala ni. Tapi manusia masih lagi tak tahu, tak nak. Kita sebagai hamba yang lemah memang kena minta lah dengan Allah Ta'ala. Walaupun pada perkara yang kita rasa benda tu tak perlu minta. Betul tak? Tak perlu minta. Ada kadang-kadang tu tak perlu, rasa tak perlu. Ya, yang tu pun minta. Benda kecil-kecil. Nak masak nasi, nak buat aitan, pernah minta Allah Ta'ala biar aitan tu sedap? Tak pernah tak? Cuma kadang-kadang sambil marah je. Asyik aitan je, kan? Marah. Ada seorang, saya kenal, ada seorang tukang masak ni. Di Melaka. Restoran dia turun-temurun, tuan-tuan. Laku. Turun-temurun. Setiap kali nak masak, dia selalu berdoa, dia kata. Ya Allah, jadikan masakanku sedap, ya Allah. Sebagaimana aku masak pada diri aku, begitulah aku masak untuk orang lain. Doa. Memang sedap lah. Itulah orang kadang-kadang, sini ada bazar Ramadan bulan puasa. Kat mana? Kat mana bazar Ramadan? Di bazar Ramadan lebih separuh orang tak pernah masak niaga, betul tak? Tak pernah berniaga lah, betul. Lepas tu tak sedap lah tu. Bukanlah tak sedap tu sebab tak pandai. Tak sedap tu tak tahu lah. Sebab tak pernah masak lah tu. Tiba-tiba bulan puasa nak masak pula. Nak jual makan ni tuan-tuan, biar kita masak macam kita nak masak untuk kita. Ni masak untuk orang lain macam apa? Masak untuk kita, sedap pula kan? Tak boleh. Jadi nak jadi sedap dekat mulut orang lain tu bukan senang. Kat mulut kita boleh lah sebab kita yang masak, betul tak? Nak jadi sedap pada mulut orang lain susah tuan-tuan. Semua orang makan masakan, tanyalah siapa-siapa pun, masakan paling sedap mak dia lah masak, betul tak? Mak orang lain masak sedap macam mana tak sedap di mulut dia. Macam mana nak bagi sedap? Minta lah Allah Ta'ala, ya Allah bagilah sedap dia rasa, gitu. Maka Allah Ta'ala suruh minta. Satu. Nombor dua, Allah Ta'ala suruh minta, bukan suruh minta saja, tapi Allah Ta'ala jamin akan bagi. Oh ni wonderful lah. Ini memang ajaib lah. Itu saya sebut tadi tu. Mana ada orang suruh dia jamin? Tak ada. Suruh lepas tu dia pertimbangkan, ada? Betul tak? Datang lah. InsyaAllah kalau kena. Dia suruh datang. Tapi faham-faham lah datang tu bukan tengah malam buta. Kalau datang tengah malam buta, dia tak buka pintu rumah dia. Allah Ta'ala suruh minta, Allah Ta'ala jamin, Allah Ta'ala akan perkenankan doa itu. Nak minta tak? Nak minta tak? Kena minta tak? So Allah Ta'ala akan bagi. Berapa lama doa nak minta? Banyak mana doa kita minta, Allah Ta'ala tak bagi pun. Bukan tak bagi lagi. Nak suruh minta lagi lah. Nombor tiga, kata Rasulullah SAW, doa itu senjata orang mukmin.
Rupa-rupanya kita ada senjata, rupa-rupanya. Lupa. Kadang-kadang cari Allah tu bila lah sekali dah, kan? Buat macam-macam dah ni, lah sekali dah tak dapat, barulah angkat tangan. Marilah kita sembahyang hajat. Salah lah tu. Sepatutnya sembahyang hajat dulu. Betul tak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ni nabi. Doa nabi ni tak makbul ke? Makbul tuan-tuan, tapi dia juga doa kepada Allah. Dan ada doa tu kadang-kadang lamanya baru Allah Taala makbul. Siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya bila Nabi pergi Madinah. Dalam peristiwa hijrah, Nabi pergi ke Madinah. Sampai di Madinah, masa tu orang Islam masih lagi solat menghadap ke Masjidil Aqsa. Kan? Dulu menghadap Masjid Aqsa kan? Lepas tu orang-orang Yahudi di Madinah pun mengejeklah Nabi. Dia kata, apalah kamu ni Muhammad? Kata agama baru, agama yang benar. Semayang pun menghadap tempat kami, dia kata. Gitu. Tak bengkak hati Nabi kan? Sedihnya, ya Allah. Orang Yahudi duk berkata ni. Nabi hari-hari berdoa, ya Allah Tuhanku, berilah sesuatu biar keluar aku daripada masalah ni. Lepas tu Allah Ta'ala perintah turun ayat, kiblat dihadapkan ke Masjidil Haram. Jarak antara doa dengan turun wahyu tu berapa lama? 1 tahun 6 bulan. Berapa belas bulan? 18 bulan. Setahun setengah tuan-tuan. Bukan 18 minit. Bukan 18 bulan tuan-tuan. Kita doa lama sikit. Tak nak dah. Malas tak? Pergi masjid, sembahyang tarawih, imam baca doa kunut panjang sikit. Kita pun, apalah tu imam ni panjang. Buat apa doa panjang-panjang ni, lengoh. Masjidil Haram, Masjid Nabawi tu doa tu imam kunut, Allah ketar lalu tu, dah lah tak faham kan. Lepas tu dia cakap apa pun tak tahu. Lepas tu balik nangis juga. Pasal apa menangis? Tak tahu. Sebab orang sebelah aku sedih, aku pun sedih juga. Sebab apa? Sebab tak sabarnya dengan doa. Nabi berdoa 18 bulan. Barulah Allah Ta'ala turun perintah wahyu, kiblat tu beralih ke Masjidil Haram. Maknanya jangan jemu berdoa, jangan jemu. Nombor 4. Ni paling susah kalau tidak dilatih. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kita yakin bahawa Allah akan perkenankan doa kita. Macam mana tu? Doa dengan yakin bahawa Allah Ta'ala mesti bagi punya lah. Payah tu. Payahlah kalau sekali-sekala berdoa. Cuba banyak kali berdoa. Lama-lama dia jadi lah. Dia yakin lah. Doa. Dengan keadaan gembira bahawa Allah Ta'ala pasti akan memakbulkan doa kita. Susah jugalah tak? Macam mana? Tapi gitulah. Nabi kata apa? Ud'ullah. Berdoalah kepada Allah. Wa antum muqinuna bil ijabah. Dalam keadaan kamu yakin Allah Ta'ala akan perkenankan doa kamu. Kena latih tu. Angkat mula-mula tu memang yakin dah. Mesti Allah Ta'ala bagi punya lah. Okay. Nombor 5. Ada macam-macam cara Allah Ta'ala memakbulkan doa manusia. Ada macam-macam cara. Walau apa pun caranya, satu benda kita kena ingat, Allah Ta'ala tak akan biarkan doa kita itu berlalu sia-sia. Kena ingat tu. Orang yang jemu-jemu nak berdoa kan. Malah lama dah aku minta tak dapat-dapat. Allah Ta'ala tak akan biarkan doa kita perempuan berlalu sia-sia. Sama ada dia makbulkan sebagaimana yang kita nak, ataupun dia akan ganti dia dengan pahala yang sangat banyak. Jangan sesekali pernah jemu untuk berdoa. Nombor 6. Ada doa yang Allah Ta'ala terus makbul terus. Ada tak? Banyak tak? Doa kita Allah Ta'ala makbul terus. Ada banyak kan? Dalam tak sedar. Esok aku nak pergi kuliah duha lah.
Hari ni dapat datang, makbul dah tu. Ya Allah, aku nak pergi kuliah duha esok. Tiba-tiba datang, makbul dah tu. Tapi kita tak rasalah doa tu makbul sebab benda kecil ni kan. Gitu. Memang fitrah manusia begitu. Dia tak ada urgency. Kalau dia rasa tak penting sangat, tak ada apa. Dia tak rasa Allah Ta'ala bagi. Padahal Allah Ta'ala bagi tu. Kan? Ada doa yang Allah Ta'ala makbul sebagaimana dia minta. Maka kita kena buat apa? Kita kena banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kena syukur tuan-tuan, kena syukur. Paling mudah bersyukur, paling ringan bersyukur macam mana? Paling ringan. Level paling rendah lah bersyukur ni. Ucap Alhamdulillah. Tu paling sikit tu. Kita rasa paling hebat tu Alhamdulillah. Tu paling miskin. Orang miskin je syukur dengan Alhamdulillah ni. Kita orang yang tak miskin ni syukur kena lebih lagi. Nabi tunjuk cara bersyukur macam mana? Cara bersyukur Nabi, banyakkan lagi amal ibadah. Itu. Kan? Ada hadis Nabi bangun tengah malam kan? Aisyah bangun tengah malam, dia tengok Nabi semayang. Nabi semayang bengkak-bengkak kaki kan? Betul? Bengkak kaki. Kita pernah semayang bengkak kaki? Tak semayang bengkak kaki. Kena garuk. Tak semayang. Kalau doktor pergi shopping kan? Bukan shopping pun, window shopping ya. Tak beli, window. Nak shopping pun duit habis lah. Ataupun bengkak jugalah, bengkak pun dikencing, malam nak bangun kencing. Nabi bangun semayang malam bengkak kaki pun buat. Bengkak kaki. Aisyah tanya Nabi, kamu ni Rasulullah, dosa kamu diampun dulu, kini dan akan datang. Kenapa kamu masih lagi semayang sampai bengkak-bengkak kaki? Apa jawab Nabi? Aku nak tunjuk kepada Tuhanku bahawa aku adalah hamba yang bersyukur. Tunjuk syukur. Dia lipat gandakan amalan. Kita berbeza dengan Nabi. Buat amal banyak sebab nak sesuatu daripada Allah. Betul tak? Siapa ni semayang duha ni? Itulah. Tak kata main duha ni murah rezeki. Jadi aku minta lah Allah murah rezeki. Buat amal kerana nak sesuatu. Itu kita lah. Betul tak? Sedekah. Oh, nampak makin pemurah sekarang. Yalah, sejak aku sedekah ni banyak pula rezeki aku dapat. Nak sesuatu. Maknanya tak ikhlas lagi. Nabi ni dah level lain dah. Dia buat amal ni untuk tunjuk rasa syukur. Dia bukan lagi nak minta sesuatu. Dia nak beri sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepatut kita gitulah. Macam kita janji dulu Allah Ta'ala dah. Saya lah, cerita saya lah. Saya minta Allah Ta'ala, saya nak pakai kereta sedap. Ya Allah, aku nak pakai kereta ni. Kalau kau beri kat aku, dapatlah aku balik ziarah mak ayah masa sakit. Bolehlah aku pergi kuliah mana-mana jauh pun tak apa. Bila dapat kereta, pergi tak? Tu. Maksudnya apa? Allah Ta'ala nak uji kita dengan apa yang Allah Ta'ala bagi, maka beri semula sebagai tanda syukur. Kena buat lah. Dah dapat kereta bagus, pergi lah. Tu tanda syukur. Okay, nombor 7. Tadi doa, kita minta A, Allah Ta'ala bagi A. Nombor 7. Ada doa yang kita minta Allah Ta'ala beri lebih lagi. Ada tak? Banyak tak? Banyak. Kadang-kadang direct, kadang-kadang indirect. Kita tak sedar, dia beri ikut cara lain. Saya nak bagi macam mana, saya tak tahulah. Tapi ada satu cerita ni, dia berlaku kepada isteri saya. Sebab dia tak dengar ni, saya ceritalah. Isteri saya cikgu. Isteri saya ni cikgu. 2-3 minggu lepas, dia naik pangkat jadi penolong kanan. Sebelum tu dah naik pangkat dah, penolong kanan kurikulum. Ni penolong kanan hal ehwal murid. Lepas tu kalau naik lagi jadi guru besar lah kot. Tak? Ke tak? Tak tahulah. Saya pun tak tahu. Dia duk cerita dengan saya bila naik pangkat tu dia tukar sekolah. Sekolah dulu dia sekolah dekat tepi Bank Negara tu. Sekolah Sultan Syamuddin tu. Bila naik pangkat ni dia pindah ke sekolah Methodist Boys School dekat Stadium Negara. Stadium Merdeka.
Masa dia kerja dekat sekolah Hishamuddin tu, dia kena pergi sekolah tak boleh lewat daripada pukul 6.30 pagi. Sebab kalau lebih memang dia akan jam, dia tak akan sampai sebelum 7.30 di sekolah. Bila dia naik pangkat, tukar sekolah ni, sekarang ni, dia kena pergi daripada rumah tak boleh lewat daripada pukul 5.30 pagi. Dia kena semain subuh di sekolah. Sebab apa? Sebab di Stadium Merdeka tu lagilah bapak jamnya kat situ, betul tak? Seminggu dia mengajar, dia balik rumah selalu dia mengadu kat saya, dia kata letihnya, penatnya, saya pun kesianlah. Kalau saya jadi Menteri Pendidikan, saya tukarlah sekolah dia. Letak sekolah tepi rumah saya kan. Tapi saya selalu cerita dengan dia, carilah hikmah, cari hikmah. Susah memang susah lah, tak apalah. Tapi cuba tengok hikmah, dia kata. Nak pergi pukul 5.30, pukul 5 kena siap, betul tak? Betul ya? Orang perempuan siap lama kan? Tahulah semua perempuan kan? Pilih tudung sebelum tidur kan? Pilih tudung sebelum tidur. Ni tudung mana ni? Dengan baju mana? Kan? Pukul 5 kena siap. Pukul 5 kena siap, pukul berapa kena bangun? 4.30 kena bangun, betul tak? Dia kena reverse masa kena reverse Nak pergi pukul 5.30, pukul 5 kena siap, pukul 4.30 kena bangun. Baru boleh pergi pukul 5.30. Betul Bila bangun awal ni apa kita dapat? Saya selalu bila saya bangun terjaga pukul 4.30 tu, pukul 5 tu saya tengok hidup semayang lah. Bukan nak cerita semayang tu, bukan. Tapi nak cerita betapa kita minta sesuatu, Allah Ta'ala beri lebih lagi. Tapi jalannya mungkin berbeza lah. Saya borak-borak dengan dia lah. Rupanya dia ada, dia kata. Memang selalu, dia kata dia minta, dia kata nak mengawal, dia kata. Nak mengawal, minta nak mengawal. Sebab apa dia kata, selalu bangun lewat, dekat-dekat nak subuh, tak sempat nak sembahyang tahajud, dia kata. Dekat-dekat nak subuh baru bangun, lepas tu nak habis, baru dah azan subuh. Naklah juga mengawal. Minta Allah Ta'ala nak mengawal. Tapi Allah Ta'ala tak bagi direct mengawal. Allah Ta'ala bagi apa? Naik pangkat, kena mengawal. Betul tak? Gitu. Itu maksudnya. Ada banyak doa yang kita minta sesuatu tu Allah Ta'ala bagi lebih baik lagi. Lebih baik. Kan? Anak masuk asrama. Kalau boleh asrama tu nak duduk dalam rumah kita asrama. Bukan tepi rumah, dalam rumah asrama. Yalah, duduk asrama jauh-jauh kejap lagi, tiap minggu kena pergi. Kan susah tu. Betul tak? Tapi susah tu lah akan mendewasakan anak tu. Berdikari dan sebagainya, betul tak? Benda tu kita akan syukur. Rupanya, dia melahirkan seorang anak yang akan jadi lebih matang dengan lebih cepat. Begitu. So macam-macam lah cara. Allah Ta'ala boleh bagi, kita minta lain, Allah Ta'ala beri dengan lebih baik lagi. Kena selalu tengok hikmah. Maka kalau dapat yang tu, kena lebih lagi lah bersyukur, lebih lagi. Nombor 8, ada doa yang kita minta Allah Ta'ala tangguh. Tak dapat teguh, tangguh dulu. Tangguh. Sebab apa Allah Ta'ala tangguh? Cerita Nabi tadilah, nak suruh kita minta. Dia suka nak suruh kita minta. Allah Ta'ala, Allah. Kalau macam mak ayah kita, dia suka mengusik lah. Kan? Dia boleh je bagi, tapi dia nak dengar kita minta. Kan? Allah Ta'ala begitulah sifatnya. Saya sekolah dulu, lepas satu periksa saya gagal. Daripada UPSR, PMR, SPM lah baru nampak sikit sinar di hujung terowong. Sebelum tu duduk dalam keadaan malu je. Setiap kali keluar result periksa, balik rumah berkurung dalam bilik macam anak dara. Malu. Takut orang tanya berapa dapat A. Tak pandai. Minta Allah Ta'ala, ya Allah berilah. Lama, lambat. 17 tahun baru dapat. 17 tahun lah, SPM kan. Nak cerita apa? Bahawa ada doa yang kita minta hari ni, bukan hari ni dapat. Dia akan dapat kemudian. Tapi kita kena yakin lah. Sebab apa? Allah Ta'ala sebut tadi kan, dia akan bagi setiap kita minta, betul tak? Nombor 9. Ada doa yang Allah Ta'ala tak makbul langsung. La ilaha illallah. Tadi kata nak bagi, tak bagi. Macam mana? Ada banyak sebab Allah Ta'ala tak bagi doa kita. Yang pertama, Allah Ta'ala nak sedia benda yang lebih baik. Yang kedua, Allah Ta'ala tengok kapasiti kita tak sesuai terima ni. Minta Allah Ta'ala nak jadi jutawan. Saya minta hari-hari jadi jutawan.
Tapi sampai sekarang tak jadi jutawan. Mungkin kalau saya jadi jutawan sombong kot. Okay. Allah Ta'ala nak selamatkan kita lah tu. Nak selamatkan kita lah tu. Allah Ta'ala bila dia letakkan kita dalam satu keadaan, dia nak selamatkan kita daripada mudarat yang lain. Ada orang kadang-kadang dia tengok lewat, pergi kerja tu lewat. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala nak selamatkan dia daripada kemalangan contoh. Dia tak tahu. Dia tak tahu. Kan? Dalam Quran Allah Ta'ala katakan, kadang-kadang kamu suka satu benda, sedangkan dia tak baik bagi kamu. Kadang-kadang kamu tak suka satu benda, dia baik bagi kamu. Kenapa? Allah tahu, kamu tak tahu. Itu. Kita tak suka pergi lewat, tapi ya itu baik bagi kamu hari ini. Sebab apa? Ada kemalangan ngeri berlaku di tempat itu. Kalau kamu pergi awal, kamu yang kena. Mungkin kita tak tahu. Kan? Ada benda yang kita suka, sangat suka, tapi kita tak dapat benda tu. Kita nak sangat anak-anak ni cerdik, bagus semua. Dengar kata, tapi tak dapat. Semuanya macam hantu semua kan, contoh. Ada orang begitu kan. Tapi kita tak tahu apa yang Allah Ta'ala nak sedia kat kita dengan hantunya anak kita tu. Tahu. Jadi bersyukurlah, bersyukur. Tak tahu, kita tak tahu. Kan cerita orang biasa buat kan, orang lain anak-anak semua cerdik pergi belajar mengaji jauh, yang tak cerdik duduk rumah kan. Anak yang duduk rumah tu jaga kita kan. Itu cerita biasa orang buat lah. Itu antara bendanya lah. Kita tak tahu. Okay? Jadi ada doa kita yang Allah Ta'ala tak makbulkan. Tapi Allah Ta'ala akan tukar dia menjadi pahala yang sangat banyak. Pahala. Jadi pahala, dia tak biar saja pahala. Kan? Bila kita terima buku catatan amalan tu, kita akan tengok banyak pahala. Kita akan tanya Allah Ta'ala, pahala apa ni? Ini pahala sabar kamu ketika doa kamu tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sabarlah, sabar. Ada banyak tak lagi? Tak dapat kan? Banyak kan? Doa kita ni penuh lah, ketakajang kan? Ada banyak kita dapat ni, banyak lagi. Sempat ke tidak nak dapat ni, tak tahulah, wallahu alam. Tapi sabar. Minta lagi sabar. Nombor 10. Ada doa yang makbul kerana siapa orang yang berdoa. Tengok betapa luasnya doa ni tak? Luas. Ada doa yang makbul kerana siapa yang berdoa. Contoh, siapa? Tuan badan lah. Tuan badan. Kita ni ada kapasiti untuk makbul doa, cuma kita tak sedar. Bila tak sedar tu sibuklah suruh orang berdoa. Kan? Ustaz nak pergi Mekah, tolong doa Ustaz. Sibuk nak suruh orang lain doa. Siap kirim lagi doa, skrip doa. Ustaz tolong baca doa ni. Tak ada masa aku nak baca panjang-panjang. Kita tu sendiri ada kapasiti untuk mustajab doa kerana kita tahu betapa berat dan betapa naknya kita pada doa. Orang lain tak sama, perempuan. Perempuan suruh saya berdoa. Perempuan yang susah suruh saya berdoa. Tak sama. Kita yang susah ni boleh berdoa, menangis kita sebab kita susah. Orang lain yang senang tu minta tolong dia berdoa, mana dia nak menangis? Mana aku tahu kan susah macam mana? Betul tak? Kita tu sendiri adalah orang yang sumber mustajab doa. Doalah sendiri. Ini duk kirim skrip kat ustaz panjang lebar. Ya Allah Tuhan ku tolonglah. Kalau seorang tak apa, 100 orang kirim skrip. Bila nak baca ni? Last sekali jadi macam tahlil kita kan. Ampunkanlah dosa semua nama yang ada dalam kertas ni ya Allah. Itu je lah. Tak larat nak baca. Doa sendiri. Bangun malam. Doa. Siapa lagi? Mak. Doa mak kepada anak. Doa isteri kepada suaminya. Doa anak perempuan. Semua doa mustajab. Doa orang yang teraniaya. Kalau kita teraniaya. Kita rasa kita dianiaya. Doa pada Allah. Duk cerita dekat media sosial. Buat apa? Kena cerai dekat suami contoh. Lepas tu dia cerita, dia buka aib tu, aib ni. Doa lah. Kalau kau rasa kau tak aniaya, doa dengan Allah. Dia cerita ke orang lagi, makin baik, makin buruk. Betul tak? Doa orang yang bermusafir. Doa ni. Saya tak balik rumah lagi ni, masih bermusafir. Nak suruh saya doa. Nak suruh doa apa? Kan? Doa musafir. Doa orang berpuasa. Ni hari ni puasa ni. Bulan Ramadan ni. Semua ni, orang berpuasa ni doa mustajab. Orang berpuasa doanya mustajab. Angkat tangan doa. Ni tak doa. Rugilah. Doa seorang sahabat kepada sahabatnya tanpa diketahui oleh sahabatnya itu. Doa mustajab. Kan?
Kita ada seorang kawan kita tengok lama dah dia ni susah, kita pun angkat tangan. Dia tak tahu kita angkat tangan. Allah Tuhanku, tolonglah sahabat aku ya. Doa itu mustajab. Doa itu mustajab. Tidak ada hijab dengan Allah Ta'ala. Malaikat akan berdoa yang sama kepada dirinya. Doalah. Doa untuk orang lain. Doa untuk orang lain. Jangan sibuk doa untuk kita kan. Orang lain lupa. Doa untuk jiran kita, kawan kita. Doa untuk musuh kita. Doa orang yang tak suka pada kita. Ramai tak orang tak suka pada kita? Ramai tak? Tak ada. Semua sayang. Ada orang tak suka kan. Biasa doa lah. Nombor 11. Ada doa yang makbul kerana tempat berdoa. Tadi orang kan. Ini tempat pula. Contoh di mana tempat makbul doa? Kat mana? Masjid Kota Kemuning. Dalam Kaabah, di Raudah, di Multazam, di Padang Arafah, mana lagi? Mana-manalah. Tempat-tempat yang dikatakan mustajab doa kan? Adalah dalam hadis dan sebagainya. Nombor 12, ada doa makbul kerana waktu berdoa. Tadi manusia berdoa, lepas tu tempat berdoa. Waktu berdoa. Ni bulan puasa ni penuh dengan waktu berdoa yang makbul. Tadi bangun sahur, waktu mustajab doa. Kan? Sepanjang hari ketika berpuasa, mustajab doa. Waktu berbuka puasa, mustajab doa. 3 tempat waktu mustajab doa pada waktu berbuka puasa. Berbuka puasa tu saja ada 3 tempat. Sebelum buka puasa, ketika buka puasa, selepas buka puasa, semua mustajab. Biasanya kita buat apa masa buka puasa? Tengok cerita drama. Borak dulu baru apa? Cerita dalam TV tu. Borak dulu baru buka. Dia adalah kan, borak sahur lah, borak buka lah. Itu semua lara semua tu. Itu waktu mustajab doa tu. Kalau dah masa tu duduk borak, rugi tak? Rugi. Kadang-kadang yalah, yang mengacara, yang jadi apa ni pun kawan-kawan kita juga. Tapi susah nak cerita, susah nak cerita kata tak payahlah. Dekat nak buka puasa ni TV tutup. Angkat tangan. Dekat nak buka puasa angkat tangan, masa buka puasa angkat tangan, lepas habis buka puasa angkat tangan. Sebab tu doa yang diajar oleh Nabi tu doa sebenarnya doa lepas buka puasa. Tapi kita baca masa sebelum buka puasa. Doa apa? Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizkika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu doa masa buka puasa ke lepas buka puasa? Itu doa lepas buka puasa. Allahumma laka sumna, wahai Tuhanku, kepadamu lah kami telah berpuasa. Wa bika amanna, dan kepada kamulah kami telah beriman. Apa tu? Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizkika aftarna, dan dengan rezeki kamulah kami telah berbuka puasa. Itu doa sebelum ke lepas buka puasa tu? Lepas tu. Kan? Tapi kita baca sebelum buka puasa. Bukan dah ke? Tak lagi. Itu silap. Habis doa sebelum buka puasa doa apa? Bismillah. Bismillah, makan. Puas. Itu doa lepas buka puasa. Maknanya apa? Maknanya lepas buka puasa tu pun kena doa juga. Ada 3 tempat masa mustajab doa masa buka puasa tu saja, ada 3 tempat. Sebelum, semasa dengan selepas buka puasa. Doa lah. Maghrib kau apa? 7.20. 7.30. 7.28 kan. Pukul 7 tu berdoa dah. Tu nak buka puasa. Duduk diam-diam. Tapi masa itulah kita sibuk kan. Sibuk. Orang pergi bazar Ramadan sibuk. Orang duduk hidang makan di rumah sibuk. Orang buka puasa di masjid pun sibuk masa tu. Patutnya tenang-tenang masa tu. Tenang duduk. Duduk dah orang lain. Angkat tangan. Doa masing-masing. Waktu tu mustajab doa. Lagi, bila lagi? Waktu mustajab doa. Waktu sujud dalam solat. Sujud panjang-panjang. Kalau kita sembahyang seorang lah. Sembahyang Jumaat tak payahlah. Sembahyang seorang-seorang. Bukan sujud akhir je. Setiap sujud. Setiap sujud waktu mustajab doa. Lepas daripada tahiyat akhir. Itu mustajab doa. Fil alamina innaka hamidum majid. Doa. Allahumma. Apa sajalah.
Hari Jumaat. Waktu asar selepas waktu asar hari Jumaat, lepas waktu asar hari Jumaat. Waktu sahur. Waktu berwukuf. Itu semua waktu-waktu mustajab doa. Nombor 13. Berhati-hati dengan doa yang makbul dalam keadaan kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, ni bahaya. Ada tak? Ada lah. Mayang pun malas tapi kaya raya. Nak minta Allah Taala bagi. Ada? Aurat tak tutup macam tu. Tapi macam-macam Allah Taala rezeki kepada dia. Ada? Apa kita sebut tu? Disebut sebagai istidraj. Allah Ta'ala beri nikmat, makbul doanya, tapi makin jauh dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kita tak nak. Nombor 14. Selain daripada kita minta supaya makbul doa, minta juga dengan Allah Ta'ala supaya kita makin rajin berdoa, makin rapat kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan ingat makbul doa je. Biar kita berubahlah jadi baik, lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Nombor 15. Jangan sesekali menyangka bahawa doa kita itu diterima oleh Allah Ta'ala kerana amalan kita yang tertentu. Ada tak amalan tertentu? Contoh apa? Contoh? Sedekah. Contoh? Sembahyang duha. Contoh? Baca surah Waqiah. Contoh? Sembahyang tahajud. Contoh? Ada orang siap buat seminar lagi. Bagaimana tahajud mengubah rezekiku. Sold out, full house. Bayar iuran RM1,200 satu kepala. Yang datang seminar tu belum tentu lagi kaya, yang buat seminar tu kaya-kaya. Bagaimana seminar mengubah rezekiku? Itu sepatut tajuk dia. Ada. Apa petua saya tengok Datuk, baguslah perniagaan Datuk. Saya tidak pernah meninggalkan tahajud. Itu dah sikit bahaya tu. Kita menyangka amalan kita yang menyebabkan doa kita makbul. Itu salah. Allah Ta'ala berkuasa tak? Allah Ta'ala berhajat tak pada amalan kita? Tak berhajat. Orang betul? Tapi kalau kita tak tahajud, Allah Ta'ala boleh bagi tak? Tak boleh tak? Boleh kan? Betul, bertahajud itu ialah untuk kita minta sesuatu tak? Tapi kita kena belajar juga. Betulkan niat. Sehingga akhirnya kita bangun tahajud bukan lagi untuk minta sesuatu. Gitu. Itu maksud saya. Betul. Fadilat sembahyang duha, fadilat surah Waqiah, betul. Tapi kalau kita menyangka kerana kita buat tu kita dapat, tu salah. Kenapa? Kerana bila kita menyangka begitu, maknanya Allah Ta'ala tak berkuasa dah lah. Dia berhajat pada amalan kita, betul tak? Gitu. Itu kena berhati-hati. Itu maksud saya. Jangan pula orang kaji lagi, tinggallah ustaz kata tak payahlah buat. Pula dah. Janganlah tak buatlah juga. Tapi betulkan niat. Itu maksud saya, betulkan niat. Memang Allah, orang jual buku amalan menjemput rezeki. Orang yang beli belum tentu kaya, yang jual buku tu kaya. Ini dipanggil manipulation. Strategi orang berniaga lah. Memang lah, benda gitu memang kita suka kan? Kaya, rezeki, suka sangat kan? Memang begitu, fitrahnya manusia begitu. Tapi salah tu. Rezeki ni panjang lagi. Satu, Allah Ta'ala berkuasa bagi rezeki tak? Tuan-tuan percaya tak? Rezeki kita ni sudah ditentu oleh Allah. Dah. Nak jemput apa lagi? Itu satu perbincangan lain pula. Itu kena kuliah dua hal lain pula. Rezeki bagi manusia tu selagi mana dia hidup bernyawa, selagi tu dia ada rezeki. Macam mana boleh jemput-jemput pula? Ni kena bincang panjang, dia dalam. Perbincangannya bukan semudah itu. Saya orang duk cerita, saya kata orang yang rezeki murah ni bukan amal tu, dia rajin pagi-pagi bangun pergi kerja. Kau tengok mu bangun pun pukul 11 pagi, nak murah rezeki macam mana? Gitu sebenarnya. Kerja pun malah. Orang yang kaya tu semua rajin lah. Mana dia yang malah? Itu sebenarnya. Betul tak? Bacalah Waqiah 4 baldi pun. Tapi pukul 12 bangun, mana nak murah rezeki?
Kan? Ha. Bahkan ada orang cerita kat saya, dia kata Allah Ta'ala menebarkan rezeki pada setiap pagi, lalu dikutip oleh orang-orang yang bangun awal, sehingga orang bangun lambat tak dapat dah, tak ada benda nak kutip. Betul. Dan saya tak faham, tiba-tiba saya pergi, contohnya pergi ke kedai makan pagi-pagi. Orang yang buka kedai pagi itulah rezeki dia murah, betul tak? Ini pukul 9 baru terhegeh-hegeh nak buka kunci kedai. Allahu Rabbi, tolonglah. Kita ni gas habis kat rumah. Pagi buta nak pergi kedai runcit pukul 9 pula buka. Kan mahal tu rezeki dia tu. Buka lah pagi-pagi lepas subuh. Orang pagi-pagi nak pergi cari. Betul tak? Orang masuk kereta biasa buka pukul 9 pagi, 10 pagi. Siapa yang buka pukul 7 pagi, murah rezeki dia. Sebab apa? Orang ramai nak masuk kereta pagi-pagi ni. Nampak gitu. Kita pergi kedai pun nak pergi makan pagi. Tak sekata hari kerja hari Minggu, pergi kedai paling laris di Kota Kemuning ni. Kedai nasi kabu. Kat mana? Ada? Mana? Tak ada. Ada. Belanja saya nanti ya. Kedai yang laris ni biasa buka pagi, betul tak? Cuba pergi pukul 10. Lauk habis dah lah. Betul tak? Itu maksudnya. Bangun awal, rezeki murah lah. Ini bangun pun lambat. Gitu. Jadi apa tadi? Allah Ta'ala ni, kita jangan menyangka amalan kita itu yang menyebabkan rezeki murah. Bukan. Tak ada kena-mena. Nombor 16. Berdoalah kepada Allah di waktu senang dan susah. Ini penting Ramai orang yang berdoa masa susah je. Masa senang tak berdoa dah. Nak doa apa lagi? Dah dapat semua dah kan? Saya ni, dalam hidup saya semua dapat dah. Tak ada apa dah tak dapat. Kalau saya rasa saya mati pun tenang dah. Jangan. Mintalah apa lagi? Minta husnul khatimah pula. Tak mati lagi tu. Mati tu tak tahu lagi husnul khatimah ke tak. Kan? Minta. Nombor 17. Ni paling penting juga. Doalah dalam apa saja bahasa yang kita faham. Doalah. Dan paling baik berdoa, bukan membaca doa. Macam mana baca doa? Macam mana doa? Macam mana baca doa? Ni saya bawa balik umrah kan. Sampai mana saya kalau jemaah saya suruh tinggal buku-buku panduan umrah tu. Tinggal dekat bilik. Dekat leher ni penuh ni buku lah dengan layout, dengan kad, dengan beg kasut. Begitu tawaf. Baru balik umrah dengan saya kan. Penuh buku. Ya Allah Tuhanku. Lepas tu dengan surat-surat cinta orang kirim doa lagi. La ilaha illallah. Tawaf tu begini. Lepas tu buka buku lagi. Nak baca terlanggar orang sana-sana. Jangan baca doa. Berdoa. Itu maksud dia. Lebih-lebih lagi, benda tu memang boleh bercakap dalam bahasa Melayu kan. Tak perlu bahasa Arab pun. Baca bahasa Arab dah lah salah. Kan? Tak faham pula. Minta lain, dapat lain. Lepas tu, aku tak minta ni dapat. Yalah, kau minta pun dulu salah. Kan masalah. Doa lah dalam bahasa Melayu. Kecuali dalam solat, memang tak boleh sebut bahasa Melayu. Yang tu tak ada jalan lah. Dalam masa waktu lain, semua doa bahasa Melayu. Berdoa, jangan minta. Berdoa, jangan baca doa. Minta, jangan baca permintaan. Kan? Macam kita pergi nak minta duit dengan mak kita lah. Mak, minta duit mak. Tu minta. Kalau baca permintaan, buat keluar satu kertas dengan segala hormatnya. Ke bawah, ke hadapan ibuku yang dihormati. Itu mak kita cakap apa? Kau ni dah buang terbiat ni. Tak bagi kita. Doalah, bacalah, jangan baca doa, berdoalah. Kerana apa? Membaca doa itu tidak datang dengan sepenuh hati. Berdoa ni memang sepenuh hati. Baca Fatihah pun kalau sepenuh hati boleh menangis. Sampai dekat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, itu boleh menangis kalau faham. Kalau minta, ini tak dia baca, tak mendatangkan kesan pada hati, kan? 18. Habis dah masa. Kalau sini jam dia 11.30. Jam situ 11.40. Jam situ 11.35. Tak ada jam lain. Macam sini. Nombor 18.
Berdoalah untuk orang lain juga. Saya dah sebut tadi Kalau bahasa mudah dia, serampang dua mata ni doa untuk orang lain lah. Asyik doa kita kan, doa untuk orang lain. Kita tahu sahabat kita nak satu benda, berhajat betul, kita doa untuk dia. Tanpa pengetahuannya. Tanpa pengetahuan. Jangan beritahu dia pula. Aku dah doa dah kat kau. Tak jadi. Jangan beritahu. Doa je. Setulus hati. Kalau kita nak bangun malam semata-mata nak doa untuk kawan. Oh, itu best. Itu memang pengorbanan yang sangat tinggilah nilai. Mana ada orang berkorban untuk orang lain macam tu kan. Kita bangun malam kerana kita je. Ni tak, kita bangun malam kerana nak doa untuk kawan kita. Itu paling best. Berdoa untuk orang lain juga. Kerana apa? Kerana mendoakan ini sangat penting. Kita tak tahu doa siapa yang makbul. Kita tak tahu. Kan? Kita hidup bagus hari ni, kita tak tahu doa kita ke doa kawan kita. Mungkin ada orang yang kita tak sangka pun dia yang doakan kita kan. Kita duk ingat dia sakit hati kita rupanya. Dialah yang paling banyak berdoa, kita tak tahu. Nombor 19, apabila kita rajin doakan orang lain, Allah Ta'ala akan hantar seseorang untuk rajin mendoakan kita juga. What you give, you get. What you give, you get. You get more. What you give, you get more. What you give, you get back. Apa yang kita buat, Allah Ta'ala akan hantar. Macam kita ni selalu berbakti pada orang tua, nanti bila kita tua, Allah Ta'ala akan hantar orang muda untuk bakti pada kita. Jangan risaulah. Nombor 20, last kali. Bercakaplah hanya perkara yang baik-baik, kerana setiap perkataan itu adalah doa. Jangan orang perempuan selalu bercakap benda yang asalnya bimbang, tapi benda itulah berlaku. Sebab apa? Selalu duk sebut jadilah. Jangan sebut. Anak kita takut gini-gini, itu jadi. Suami kita gini, kita takut, itu jadi. Jangan sebut mulut. Jangan sebut. Saya taklah bagus macam ustaz-ustaz lain yang glamour kan. Tapi ada kadang-kadang kawan-kawan isteri saya selalu duduk mengusik isteri saya lah. Dia kata, oh berani kau bagi suami kau pergi ceramah jauh-jauh, nanti ada gitu-gini. Isteri cakap apa? Aku tak pernah fikir pun, dia kata. Dia kalau dia fikir gitu, itu jadi dalam keluarga dia. Suami dia gitu kok. Gitu. Jangan, benda buruk ni mula dengan fikir, lepas tu cakap. Cakap jadi doa. Betul kata sebut yang baik-baik lah. Sebut baik. Yang baik akan datang. Bila sebut buruk akan datang. Okay? So berhati-hati dengan percakapan. Bercakap hanya yang baik. Setiap perkataan adalah doa. Sebut yang baik, baiklah kita dapat. Sebut yang buruk, maka buruklah yang kita akan dapat. Wallahu ta'ala a'lam. Itu sajalah. Kuliah duha, habis. Nak masuk zuhur ni, sekejap lagi kuliah zuhur pula. Ada soalan? Cepat, ada soalan, cepat. Cepat, saya nak orang tanya soalan ni. Tak ada soalan? Ya, Dalam sujud kita boleh berdoa? Tak boleh. Kecuali lah hati. Kalau sebut bahasa Melayu batal semayang. Dalam solat tak boleh sebut perkataan yang luar daripada ucapan solat. Kecuali zikir dengan doa. Itu pun dalam bahasa Arab. Kalau keluar bahasa Jawa batal semayang. Hati kita tak panggil cakap, kita tak panggil sebut, kita panggil lintasan hati. Hati tak apa. Macam orang haid tak boleh baca Quran kan, tapi kalau dia baca dalam hati boleh tak? Gitu lah. So tak boleh tak boleh apa. Tapi luar pada semayang boleh lah. Okey. Hadiah.
Macam mana kita nak didik hati kita supaya selalu bersangka baik tak? Manusia ni lahir, Nabi kata, dalam keadaan fitrah, semua putih bersih. Hidup dia, amalan dia, siapa dia berkawan, apa dia baca, benda apa dia tengok, benda apa dia dengar, itu membentuk peribadi dia. Kalau kita ni jenis suka bersangka buruk, suka cakap benda buruk, suka benda buruk, semua tak ada yang baik, kita kena cek keliling kelalang kita tu apa. Itulah yang mempengaruhi kita. Jadi kalau kita tahu dah geng-geng kita ni geng-geng kaki bersembang mengata orang, larilah cari kawan lain yang tak mengata orang. Begitu. Dia duduk dalam komuniti yang suka mengata orang ni, memang kita akan mengata orang juga. Cuba kita cari orang-orang yang tak suka mengata orang, kita pun akan malu. Gitulah. Nak didik diri ni kena bermula dengan apa yang kita, siapa kawan kita, apa yang kita baca, apa kita tengok. Kalau tengok TV sekarang, pening kepala kita. Cerita dia tak ada cerita buruk, tak ada cerita molek, cerita buruk lah. Cerita suami skandal dengan adik ipar. Cerita apa? Baru ni tok guru. Macam-macam pening lah. Dan dunia ni banyak benda baik. Tapi benda tu tidak di-highlight kepada kita, menyebabkan otak kita ni kacau. Otak kita ni kacau. Kita ingat dunia begitu. Tak. Kalau tuan-tuan tengok anak-anak kita lagi pening. Budak sekolah rendah dia boleh tanya pasal perempuan bersalin. Macam mana? Dia tahu macam mana tu. Dunia lah sekarang, dunia begitu. Pening lah. Jadi persekitaran kita yang melahirkan diri kita macam mana. So kita pilih lah. Okay. Yang kedua, kalau kita ni asalnya orang yang sekian-sekian begitu, kita nak berubah. Berubah ni biasanya dua sebab. Satu, semangat. Yang kedua, sebab ilmu. Kalau orang berubah sebab semangat, semangat dia akan hilang. Kalau orang berubah sebab ilmu, ilmu tu akan menyebabkan dia konsisten berubah. Boleh? Lepas tu orang kalau dia nak berubah, contoh dulu dia tak pakai hijab, nak berubah pakai hijab. Kalau dia kena semangat, lama-lama buka balik tudung. Sebab hilang dah semangat tu. Tapi kalau orang tu dia berubah, lepas tu dia mula pergi majlis ilmu, berkawan dengan orang baik-baik, insya-Allah kekal dia. Persekitaran tu membentuk perubahan, insya-Allah. Okey, beli dah buku? Belum, ambil. Kita balik kepada basic. Setiap orang ada kapasiti untuk doa mustajab. Ini kita cerita doa mak kepada anak ni berdasarkan kapasiti dia sebagai mak. Sebenarnya siapa-siapa pun doa dia boleh jadi mustajab. Syarat dia bersungguh-sungguh tu je. Macam orang kata doa di raudah mustajab. Itu setengah-setengah orang bincang itu hanya metafora. Faham metafora? Metafora ni satu bayangan-bayangan, satu perlambangan. Awak doa kat Raudah beza ke dengan doa masjid Kota Kemuning? Lepas tu tak payah semayang sini, pergi semayang Madinah lah ke? Tak boleh gitu, salah tu. Sebenarnya yang menjadikan doa itu mustajab bukanlah kita kata tadi orang, tempat, bukan. Itu asbab semata-mata. Sebenarnya kesungguhan orang berdoa tu. Itu penting. Sebab tu saya kata, kalau kita ada masalah, kita minta tolong orang doa, sebenarnya kita yang lebih mustajab doa sebab kita yang rasa susah tu. Doa orang susah ni tak sama dengan doa orang senang. Dia rasa sakit tu, dia akan doa sungguh-sungguh. Kesungguhan itulah yang menyebabkan mustajab doa. Satu. Yang kedua, keyakinan dia tu. Keyakinan. Macam mak tadi, ialah mak ni doa mak kan. Mak kepada anak memanglah. Syurga anak pun di bawah tak kaki mak kan. Itu perlambangan, bukan syurga sungguh. Duduk bawah kaki mak lah, bukan. Maknanya hinanya seorang anak tidur dibanding dengan mak. Redha mak dapatlah sesuatu yang bernilai bagi anak. Dan kalau mak tu sentiasa berdoa yang baik-baik, dapat yang baik-baik bagi anak gitu. Sebab tu mak mulut jangan celupa, kadang-kadang jangan celupa. Sebab apa?
dia boleh jadi tu. Boleh jadi kan. Gitu. Laki pun samalah. Doa suami pada isteri. Sama juga. Suami bangun tengah malam nangis, isteri tak tahu kan. Kan. Ya Allah, tolonglah pimpinlah isteri aku ya Allah. Kuat sangat shopping habis duit aku ya Allah. Kita tak tahu. Kan. Kan. Tu mungkin doa tu mustajab. Jadi hilang barang tertinggal kan. Kisah benar, tidak ada kena-mengena dengan hidup ataupun yang mati. Mungkin kita tak tahu. Okey. Okey. Soalan lain. Ya. Mana-mana je. Doa menada tangan ni salah satu bentuk kesungguhan. Tak berdoa, tak tanda tangan pun boleh. Diam-diam, ya Allah Tuhanku, selamatlah. Boleh. Dia bersungguh. Angkat tangan ni bersungguh. Angkat tangan ni pun ada level kesungguhan yang lain pula. Gini kan. Gini. Lain. Pernah sebut dalam hadis sehingga Nabi ada setengah-setengah keadaan Nabi berdoa sehingga ternampak ketiaknya. Maknanya bersungguh menanak. Makin tinggi doa tangan. Ada. Dia beza dengan doa sembunyi kan. Kadang-kadang tak nak orang tengok kan. Ada juga. Gini. Macam doa kunut contoh. Makin kita nak. Itu level kesungguhan saja. Tak angkat tangan pun tak apa kan. Tiba-tiba duduk tunggu apa dalam nak beli ikan dekat pasar raya kan. Ustaz ajar setiap benda kena doa. Dia pun doa dalam pasar raya. Kejap lagi orang kata apa pula ni untuk doa tepi tu kan. Pelik pula. Okay. Next. Pergi. Contohnya doa ketika khutbah. Tu saya malah nak bincang. Mana-mana lah. Yang penting berdoa tu. Tak usah duduk sibuk lah angkat tak angkat. Ni duduk bincang lah angkat tak angkat. Doa tak? Tak doa. Lepas tu mana nak bawa kan? Macam orang duduk bincang ni. Ini jauh sikit ilmiah sikit Contoh. Cerita tentang hadis Nabi. Allah Ta'ala turun ke langit dunia kan? Allah Ta'ala turun ke langit dunia pada 1/3 malam terakhir kan? Orang duk bincang bergaduh ni dengan perkataan turun tu. Allah Ta'ala ni turun macam mana? Turun macam kita ke? Turun pakai tangga ke? Turun macam hadis tu nak cerita tentang Allah Ta'ala cari 3 orang ni. Yang berdoa dia nak makbul, yang minta dia nak bagi, yang bertaubat nak ampun. Mu berdoa tak? Hatu sebenarnya. Duk bincang pasal tu lama-lama. Turun tak turun. Ada tempat tak ada tempat. Allah macam manusia. Apalah yang tu biar orang lain bincang lah. Saya tak nak bincang. Yang penting doa. Okey? Okey, itu saja. Ni nak bagi kat siapa lagi ni? Free ni. Nanti bagi nanti ajar lagi lah. Okey, so hari ni siapa yang beli buku ni, dia boleh scan dekat ada QR tu. Buku ni selain pada beli baca sendiri, belilah untuk hadiah orang lain. Lepas tu nanti kuliah duha ni tak cukup sebenarnya. Saya buat daurah kitab buku ni. Kita baca satu-satu. Doa tu satu-satu lagi best. Sebab apa? Sebab ada cerita di sebalik doa tu. Kena buat 2-3 siri. Nanti. So beli buku ni, bagi hadiah dekat orang bulan puasa ni kan. Lepas tu boleh scan tu sepanjang bulan Ramadan ni. Siapa beli buku ni, saya nak bagi hadiah gold bar. Lucky draw. Bukan semua dapat. Jadi semua datang tuntut dengan saya. Mana emah ustaz? Penipu ni. Lucky draw. Paling besar sekali 10 gram. 10 gram tu dalam 4,500 lebih tu. Yang main-main. Beli lah. Saya nak pergi haji tahun ni. Lepas puasa ni nak pergi haji. Jadi duk cari jugalah bekal-bekal duit nak pergi haji ni. Jadi tolonglah beli ramai-ramai. Boleh Kalau nak beli untuk bagi sendiri pun boleh. Lepas tu kalau nak beli untuk daurah kitab di tempat lain pun boleh juga. Yang tu saya tak tahu macam mana nak
Tapi kena bagi tahu saya lah, sebab ada orang kadang-kadang dia beli, dia tak ambil buku. Yang bagi tahu tak apalah, yang tak bagi tahu pun dia juga. Pening kepala saya tengok dalam akaun tu ada duit siapa pula ni kan. Kalau ada orang nak beli, tak nak ambil buku untuk buat bagi dekat orang daurah, sebab lepas raya ni memang banyak daurahnya. Jadi bagi tahu saya. WhatsApp saya nanti Nombor telefon saya 0111 37 44 05. 0111 37 444 05. Jadi saya sukalah benda-benda macam ni. Macam dalam daurah tu pun kadang-kadang dalam daurah tu dia orang dapat buku percuma kan. Lepas habis tu dia orang pula nak bagi buku percuma kat orang lain pula. Macam gitu. Dia berantai-rantai. Baguslah. Jadi masing-masing buatlah kebajikan dengan kemampuan masing-masing kan. Okey. So siapa yang beli buku ni nanti scan dekat tu, tulislah berapa biji buku dia beli. Sebab satu buku akan dapat satu lucky draw. Mana kalau dibeli 100 lah nama dia naik. Untuk lucky draw, bukan dapat emas. Lucky draw je dulu. Lepas tu lepas lucky draw tu baru keluar nama dia menang tak menang. Macam tu lah. Okey. Habis tu ustaz, kalau dia beli satu dia tulis 10 buku, macam mana? Ikut sukalah nak tulis 100 pun Allah Ta'ala tahu. Kan? Buat baik, dibalas baik. Buat tak baik, dibalas tak baik. Gitu je lah. Ada hal. Tapi masing-masing pergi beli tu nanti scan dekat ada QR tu. Satu QR tu lagi draw mas, satu QR lagi yang bayaran tu lah. Okey, itu saja. Terima kasih kepada penganjur. Doakan saya selamat sampai ke rumah. Tak balik rumah hari ni. Terima kasih kerana memberi kesempatan berehat di bilik VIP. Cuma boleh saya cadang. Saya cadang boleh bilik VIP ni buatlah tandas untuk bilik VIP. Sebab tandasnya jauh. Saya nak kena pakai tuala pergi kan. Kesian kat ustaz-ustaz. Kesian kat sultan. Lepas tu buat bilik tu ada bilik air tu kan. Dalam nanti kita sedang jadi sana. Okey, itu saja. Terima kasih banyak. Minta maaf kalau ada terkasar bahasa, tersalah kata, tegur senda. Doakan saya berjaya di dunia akhirat insya-Allah. Boleh? Boleh. Pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang beli nak sign saya boleh ya? Sign tu. Ameh.